Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, sekarang saya dah habis kerja. Saya nak bergerak ke tempat saya beli motor. Okey, saya nak servis Modenas Elite 150S buat kali pertama. Okey, untuk pengetahuan korang, ni servis kali pertama saya. Yang mana setiap kali 1000 km kita kena pergi hantar servis, ataupun bila sampai tempoh sebulan kita kena hantar servis. Okay, so jom kita pergi ke kedai, kita tengok macam mana dia orang servis. Okay, zas. Okay, untuk pengetahuan korang, tempat saya nak pergi servis ni sebenarnya bukan servis center, tapi kedai yang saya beli motor dulu. Okay, yang mana kedai saya beli ni daripada Shopee. Korang boleh cari dalam Shopee, korang type je Yes Right, kedai Yes Right. Jadi saya nak pergi sana, di mana kalau beli dengan Yes Right ni, dia akan bagi free service 2 kali. Okay, 2 minyak hitam akan free. Okay, 2 kali servis. So kita tengok macam mana dia orang servis, dan kita tengok apa yang akan berlaku kat sana nanti. Korang tunggu dan lihat sahaja. Okay, zas. Alright, let's go. Okey, jom kita masuk jumpa bos. Motor banyak dah kat dalam. Aveta Nova 160 sebelah kiri. Yo, lepas tu ni apa? LC, Waisuku ke? Jom kita masuk dalam office. Bos, cari foreman nama Jin. Ada? Foreman nama Jin ada? Makan lah. Ya, betul. Dia Chong lah? Okey, Chong, thank you. Saya sudah sampai. Okey, saya tunggu lah. Tunggu sini boleh, sejuk sikit. Okey, thank you. Motor elektrik pun ada. Ni apa? Oh, Aveta Nova 250. Inilah dia. Ni Suzuki apa? Suzuki Avenis. Aveta Nova 160. Banyak motor kat sini, guys. X-Max pun ada. Zone Test pun ada. Honda Sporter S. Oh, ini yang kita nak beli mula-mula dulu. Okey, inilah Honda Sporter S. Avantis. Ni Honda apa? Vario. Banyak motor, guys. Oh, ni Aveta Nova 250. Warna hijau banyak, guys. Sementara kita menunggu foreman tu sampai. Oh, dah sampai. Okey, kita test motor dulu. Alright. Cantik. Oil filter Modenas Karisma. Cantik, guys. Inilah rupa filter Karisma. Ingat je. Okey.
Ini gear oil. Ya, oil. Berapa ml? 120 eh? 120. Oh, cukup satu botol. Okey. Honda minyak original. Oh, Honda. 10.30. Okey, ini berapa? 10.30. Ah, Oh, bukan 10.40 dalam buku. Ini lagi okey. Oh, ya. Tipis. Nipis sikit. Cepat naik hack. Ya. I percayalah. Nah, Betul lah? betul. Betul lah? Betul. Okey. Saya pakai Honda, pakai cuma pakai ini. Okey. 10.30. Okey, boleh boleh. Alright. Dia nama Jin eh? Okey, Jin. Okey, Jin. Sporting ah. Kasih famous ah. Banyak sporting ah Jin. Dia boleh banyak handsome ah. Dia recommend kita barang-barang, kita follow je. Kita follow je barang-barang yang dia suruh. Gear oil Honda. Gear oil ni dah cukup 120 ml. Cantik. Oil filter. Okay, and then apa ni? Honda punya guys. Glow W30. Okay, kita trust pada Jin. Ini lagi sedap eh? Betul eh? Ini lagi tak. Oh. Dia boleh tambah laju tak? Dia minyak naik cepat, headlock cepat naik. Oh. Okey. Kalau 20, 30 dia pelan. Oh, lambat. Dia minyak temas sikit. Okey. Lambat sikit naik head. Okey. Berapa kilometer boleh jalan ni? Ini boleh jalan 3,000. 3,000. Nanti I datang lagi 3,000 ke macam mana? 1,000, betul 3,000. Oh, 1,000. Lepas ni pasang 1,000 dulu. 3,000. 3,000 terus? Next 3,000. Next 3,000 ah. Ya. Oh, filter pun boleh 3,000. Boleh? Boleh eh? Boleh. Okey, cantik. Tengok minyak hitam kita macam mana keadaannya. Oh, hitam. Ni kilang punya eh? Yang kita original. Original. Ya. Oh, filter dia kat mana? Dia filter sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Okay, ni tempat diisi lah. Itu Minyak hitam. isi. 800 ya. Oh, tu. Hitam guys. Okey. Kita biar minyak hitam turun dulu. Tak sabar nak pakai ni. Ni memang Honda punya eh? Wah. Honda original. Original lah. Ya, ini bukan E5. Ini dah Alright. kuat. Takkan void dah berhenti? Tak. Takkan lah? Tak. Okey. Hitam guys. Dia original. Original. Super air. Oh, serupa air juga? Oh. Tapi ni lain lah? Ini lain. Nice, sedap lah. Biasa skuter saya pakai ni. Oh, okey. Cun-cun. Ini ngam-ngam 1 liter 800. Oh, cukup lah. Oh, ngam-ngam. Ngam-ngam ni. Tak payah nak sukat lah. Ya, tak payah buang habis. Buat habis. Oh, cantik lah macam ni, senang lah. Ni pun senang, semua senang. Cukup 1.2. Yang ni 0.8 liter. Okay. Nice. Okay, setiap kali sengit tu ada je minyak keluar. Bagus lah je ni. Tu ada lagi. Oh, ada lagi, nampak tu. Oh, ada lagi tu. Kita keluarkan habis-habis. Kita keluar bagi cantik, kita isi baru. Bagus lah sini. Sini macam-macam motor ada. Zontes pun ada. Yamaha T-Max pun ada. Okay. Minyak lama hitam guys tengok. Oh, macam air je. Okay, Jin tengah pasang dia punya skru balik, bagi ketat. Cantik Jin. Sekarang kita double stand. Okey. Sekarang kita nak buang minyak gear. Oh, kita nak tukar oil filter. Oil filter sebelah situ. Sini oil filter. Oh, situ. Ada dua ni Ada dua Allen key Oh, tiga
3. Ketat juga Yalah. Dia gina sini. Oh. Okey, tengok filter. Ni penutup oil filter kat sini. Minyak masih keluar gitu guys. Oh, tengok. Hitam. Okey. Kita nak masuk karisma punya. Oh, sama Okey, senang lah macam ni. Karisma. Ha. Ini original. Okey, cantik. Masuk balik. Masuk balik. Lap dulu. Dia dah minyak. Minyak lama. Kita buang minyak lama. Sorry lah guys, motor tak basuh. Kotor sikit. Ni first motor je buat lah? Ke dah banyak? Ha? First motor maintenance? Servis sini? Servis. Ya? First saya. Oh ya? Tak ingat ada orang lain sudah datang? Belum. Belum lagi Belum. Okay. Ong lah ni. Ada Ong lah yang datang ni. Ni ada orang. Ya. Sudah banyak ke motor kat sini jual? Elite? Ya. Banyak kan? Tapi semua tak datang lagi? Pulang balik. Belum lagi ya. Belum lagi Ah. Oh. Hari dah sebulan kot. 1 Oktober, hari ni 7 November. Hari ni 8 ya 7? 8 November. Lebih sebulan, lebih 8 hari. Tak apa. Mileage masih 800. Lepas ni lagi lepas 3,000 datang lah. Kan? Baik lah. Sepanas 10 Okay, ni sepanas 10. Tadi Elenki kan? Elenki. Oh, ni kita punya minyak gear. Kita saja tukar, kita nak dapatkan feel. Feel gear baru. Minyak baru. Itu tempat masuk kan? Okey. Minyak gear. Ori kilang minyak apa dia pakai? Tak tahu. Tak tahu. Kilang punya kan. Bagus botol ni 1.2. Minyak hitam pun 800 ml. Memang cukup senang macam ni. Lagi. Kita ikat balik lagi ketat. Okey. Ikat kuat sudah. Jangan lebih kuat. Jangan lebih kuat. Oh. Okey. Jin kata ikat jangan kuat, jangan terlebih kuat. Ikat kuat saja. Nanti dia boleh loose Dia biar suku boleh loose. okey. Yang ni gear oil. Senang je. Picit 1.2 cukup. Okey, habis. Ingat korang, gear oil 1.2 mil cukup. Siap gear oil. Kita ikat balik. Okey. Nice.
tangan Oh. Sebab dia plastik. Dia plastik. Oh, okey. Ingat nak ikat ni pakai tangan je. Jangan pakai layar ke apa. Okey, sekarang kita nak isi minyak enjin 800 ml. Ngam-ngam. Oh, macam warna apa? Macam warna sasi Ya. Jadi Okey. sikit senang cepat. Oh, dia kata senang cepat naik headlock lah. Sebab dia Lancar lah. Lancar cepat. Okay. Good. Oh, sudah siap. Itu saja. Okey. Itu saja guys. Sudah siap. Dalam 10 minit dah siap. Bagus lah. Air coolant kurang. Oh, okey, boleh. Kita tukar sekali air coolant. Dia dah kurang ah? Kita boleh tengok kat situ. Boleh tengok kat situ. Okey. So kita pun tak tahu macam mana. Kena tambah ke atau tukar baru? Tambah. Air coolant kita tambah, boleh tengok kat sini. Dia memang kurang ah, Jin? Lalu mesti ada kurang. Masih ada kurang ah. Ya. Oh. Betul suat tanpa isi air sikit, nanti naik itu akan ada kurang. Okey, Baru cantik. sebab dia air belum masuk enjin sana. Okey. Oh. Kalau ada kilang dia memang akan kurang lah. So kita tambah Ada. je. Oh, tak ada. Kilang mali mesti ada penuh. Sebab dia enjin belum jalan, air belum masuk enjin sana. Oh. Nah, dia memang ada kurang sikit. Okey, faham. Ni. Okey, kat situ. Hop. Sudah cukup kan? Okey, baik. Next time tak bayar. Okey. Boleh tahan berapa lama ni? Sampai bila-bila lah? Air dia boleh sampai 10. 10,000. Maksudnya kita datang servis boleh check terus lah nanti kan? Boleh. Okey. Nice. Lepas ni kalau bawa ada beza tak rasa? Bawa ni ada beza tak? Ada power sikit. Ada power sikit tak? Ya, sebab dia minyak baru. Minyak baru. Okey, settle. Sudah boleh bayar kan kat dalam? Okey. Free. Oh, free ya? Free 2 kali servis. Serius lah? Serius. Okey. Thank you, Jin. Oh, dahsyat lah. Wah. Semua free guys. Ada Okey. free motor sini, ada free 2 kali. 2 kali ya. Ya. Lepas ni datang lagi 3,000 confirm. Confirm 3,000. 3,000. Free 1 kali lagi. Ataupun ada bulan ke? Bulan berarti 2 kali free. Sebulan ke? Kurang lebih lah. 1 bulan. 1 bulan kena datang walaupun belum 3,000. Ya. Okey, alright. Spin dalam hari 8 November, 8 Disember lah saya datang. Kan? Ya. 8 Disember. Okey? Okey. Thank you Jen, thank you so much. Okey. Okey, kita nak promote lah. Sekejap. Okey, korang-korang semua, saya dah selesai. Mic kat sini. Okey, saya dah selesai servis Modenas Elite 150 dengan Jin. Yes Right daripada Yes Right. Servis sangat-sangat tip top. Okey. Semua boleh kata spare part semua ada Boleh. Semua Boleh, ada eh? spare part. Okey, spare part semua ada dan kita percaya pada Jin dia dah berpengalaman dalam Ya. servis skuter kan. Ya. CVT semua boleh buat. Boleh. Servis okey. Belting semua ada. Jadi semua ada. Belting bandul Ada. Oh, belting. Original saya tak mau pasang local punya. Saya cuma pakai original punya belting. Okey. Sebab dia tahan sikit. Okey. Ya. Okey. So, saya nak ajak korang semua datang sini servis korang punya Modenas Elite dekat kawasan Sungai Chua. Sungai Chua Kajang. Okey. So, kalau korang nak waste apa? West nanti buka sana boleh cari. Oh, dekat Google boleh cari Kita Ya. type Yes Right lah. Betul. Okey, korang datang sini ramai-ramai untuk servis, okey? Siapa-siapa yang dekat dengan Negeri Sembilan, Kajang, apa lagi Ceras, Ya. Lembah Kelang lah, KL, Klang Valley. Korang boleh datang servis sini, trusted, okey?
Alright, jumpa lagi di lain masa. Zas. Thank you. Okay, kita sudah servis. Katanya Jin tu lepas pakai minyak yang baru ni, dia akan ada power lebih sikit. Okay, harap-harap betul lah. Okay, sekarang kita nak jalan, tapi kita bagi run dulu, bagi minyak hitam pusing dalam dulu. Okay, mungkin dalam 5 minit baru kita jalan. Alright. Okay korang, Jin bagi saya air sejuk nampak ni. Okay. Bagus lah sini punya servis layanan. Mana dah dapat kat kedai lain kan? Tak dapat kat tempat lain. Sini macam-macam korang dapat. Tempat lain korang takkan dapatnya. Siap bagi air, siap ada aircon kat dalam. Lepas tu tempat servis pun kemas. Apa lagi saya nak kata, motor macam-macam ada. Moda Sporter ada, Avita Vanguard ada, Avita Nova 250 pun ada. Yeah, sini nice. Cuma jarak saya daripada rumah nak ke sini agak jauh juga, dalam 40 km. Tapi tak apa, kita dah beli motor 12 liter tank. Masa ni nak berjalan pergi kedai-kedai bengkel kan, pergi bengkel untuk servis, tak ada masalah. Kita punya minyak tank kita besar. Okay, so kita nak gerak balik. Jom ikut saya balik. Okey, kita nak cari tempat jalan lapang untuk kita pepah. Okey, untuk kita lock throttle. Barulah kita boleh test dah servis kan. Alright, jom kita naik ke apa ni kita panggil ni, Lebuh Raya KL Seremban. Tapi hala ke Ceras lah. Tapi hala ke Ceras lah kan? Hala ke Ampang. Let's go. Okay, jalan clear. Kita cari tempat untuk kita pepah. Alamak, tak nampak meter lah pula. Okay, rasanya dah nampak meter. Korang tengok meter berapa sekarang? 85. Dan naik lagi 86, 87, 80, 90, 91, 92. Wih, sedap lah. Inilah efek dia bila tukar minyak baru. 97, 9, 8, 99, 101, 102. 103. Berapa ni? 104, 105. Okay, kita naik bukit sikit. Risau je nak pusing habis, nak pulas habis kan. 106, 107, 110, 111, 112, 113, 14, 115, 112. Okey, kereta mula banyak. Okey, kita tak berani nak pulas lagi sebab jalan ni jalan sibuk sikit. Okey lah tu, dapat dalam 115. Okey, tapi belum pulas habis lagi tu. Kalau pulas habis saya rasa 120 boleh pergi lagi ni. Okey, dengan berat badan saya 95 kg, dengan penuh barang kat motor dekat dalam box. Okay lah, not bad. Wih, sedap lah bila tukar minyak ni. Mungkin sebab sebelum ni saya tak pernah pepah sampai 100. Okay,
Kali ni dapat pepah, nikmat dia. Motor stabil. Nak kata membuai tu tak ada, jalan straight tak ada lah, sebab saya tak ada dapat corner lagi. Tapi memang stabil lah, sedap lah dia punya suspension. Okay. Rasa nak pakai absorber yang ada sekarang ni lah, cukup lah, tak payah nak upgrade lain dah. Okay, tengok kereta banyak, kita risau. Tapi nak setakat nak mencelah tu senang sangat lah. Okay, lepas. Korang tengok saya mencelah, memang best. Okay, ada kereta blok kita. Okay, kita lepas. Kita pulas ikut dia punya sedap dia tu. Kita tak payah pulas habis kan. Kita layan je. Sesudah dah 50, sesudah dah 60 kan. Orang kata motor yang nak kata tak ada pick up, dia ada pick up tapi kita malas lah. Kita tak nak apa ni, main talk sangat kan. Kita nak jagalah kita punya belting kan, biar dia jalan sendirilah. Okay, nanti kita try cari jalan yang clear lagi. Kita try pepah. Okay. Okey, kita dah sampai kawasan Ulu Kelang. Depan lagi nanti kita akan sampai Zoo Negara lah. Okey, apa kata kita try pepah lagi sekali kat sini. Tengok macam boleh je ni. Okey, tengok meter berapa sekarang? 87. Okey, 90 berapa? Lagi 97. 9. Okay, susah lah, kereta banyak lah. Kita try potong kereta ni. Okay, pulas 100 berapa? 105, 106. Bahaya guys, kereta banyak kat sini. Yalah, habis 100 tu senang sangat lah. Okay,
belum pula habis lagi. Okey, jalan dah start. Jalan tak rata, bahaya sikit lah. So kita patuhi je lah had laju yang ada kan. Kita sedang melepasi kawasan masjid apa sebelah kiri ni, Masjid Ulu Kelang, Masjid Ulu Kelang. Okay, kereta banyak. Depan lagi Zoo Negara. Okay, kita nak terus pergi ke office kejap. Kita nak ambil anak kita. Okay, alright.
Okey, korang semua, kita pun dah nak sampai office. Hari ni kita balik daripada servis dengan penuh gembira. Okey, dengan hati yang gembira. Kita dapat rasa perbezaan sebelum servis dan selepas servis. Memang smooth lah, memang smooth. Okey. So lain sekali korang boleh je nak servis kat mana-mana, tapi korang dah nampak tadi macam mana saya servis kat Yes Ride. Servis sangat-sangat mantap, tip top. Komen Jin tu sangat-sangat mesra. Okay, sangat-sangat sporting lah. Memang I suka dia. Thank you Jin. So kita dah nak sampai office dah. Saya rasa sebelah kanan ni KL East Mall. Saya rasa video kita sampai sini saja. Korang-korang semua tolonglah subscribe. Okay, tolonglah bagi semangat. Dengan subscribe korang semua, InsyaAllah saya lebih semangat untuk buat video-video akan datang. Okay, kalau korang nak saya buat video apa, tolong komen kat bawah. InsyaAllah ada apa saya akan buat. Okay, next trip kita rasa nak pergi Genting kan. Okay, so nanti saya buat video naik Genting. Alright, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.